Hari ni telefon ibarat saudara kembar. Al-Quran ibarat barang perhiasan. Duduk atas gerobak sampai tengok cicok. Duduk dalam gerobak sampai lipas buat sarang. Ini realiti Ini akhir zaman ni. Pakat tengok pakat nampak. Hari ni kita akan setuh Quran bila ada waris sakit tenang. Kita akan setuh Quran baca kat kepala mak kita di saat sakaratul maut. Betul tak? Kita start balik surah Yasin di saat ayah kita dah terlantar. Lebih pada tu dah pegang Quran. Sebab dah saya tegur ni diri saya juga. Saya tegur diri saya walaupun saya berobat baca Quran tiap-tiap hari, tapi pegang Quran ni pun payah juga. Sebab apa? Dok berobat baca Quran kat mulut, dok pegang Quran. Jadi paling kurang ni akhir zaman ni. Tok guru saya pesan. Paling kurang bacalah 10 ayat sehari. Tapi nak molek semua ke surat sehari. Tapi saya kata paling kurang orang yang sibuk bacalah 10 ayat paling kurang sehari. Sebab apa? Nak ambil jaminan Nabi ni. Jaminan Nabi siapa baca Quran, akhirat sesat Quran tolong dia. Hari ni kalau baca telefon, sesat telefon dia tolong kita tak? Tak boleh. Telefon boleh tolong kita, faham hati. Quran boleh tolong kita.